Nabi kita SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tu diukur mengikut agama kawan dia. Orang tu diukur mengikut agama kawan dia. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang tu kena perhati benar-benar siapa kawan yang dia gauli. Kalau dia ni berkawan dengan orang baik-baik, sebenar-benar ikut syariat dan sunnah, sebenar-benar ahli tauhid, maka dia juga ahli tauhid. Kalau kawan yang dia gauli ni orang yang hidup menyimpan jauh daripada tauhid, menyimpan jauh daripada sunnah, maka dia pun tidak jauh daripada itu juga. Sebab Nabi kata gitu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu mengikut agama kawan yang dia gauli. Sebab orang yang suci, orang yang baik, dia tak suka berkawan dengan orang tak baik. Orang yang hidup dengan qala Allah, qala Rasul, dia tak suka mengumpat. Masa kita mengaji dulu, satu nasihat yang cukup baik. Dia bagi satu nasihat yang cukup bernas. Sehingga hari ini kita boleh ingat. Dia kata, kawan ni, kalau baik, belanjalah 1,000, kita kena pergi cari dia. Kalau baik, carilah dia, walaupun belanja 1,000 masa tu. Tapi kawan ni, kalau tak baik, bagilah duit dia kepadanya 1,000, supaya dia pergi jauh-jauh. Tak perlu berkawan dengan kita. Bagi duit kat dia 1,000, pergi jauh-jauh. 1,000 juga. Makna kita sanggup korban duit untuk dia pergi jauh-jauh daripada kita. Bahaya sangat-sangat. Kita tak sayang RM1,000. Tapi dekat dia dengan kita ni bahaya. Kita sanggup korbankan RM1,000 kita supaya dia pergi jauh-jauh. Apa ikhtiar yang dia boleh, pergilah jauh-jauh. Ambillah RM1,000 ni. Tapi orang yang baik, berbelanjalah RM1,000. Pergilah ke sana untuk berjumpa dengannya, untuk berkawan dengannya. Cukup bernas. Dia cukup bernas beritahu perkataan tu.